Assalamualaikum, welcome back to my channel. So kali ni untuk video ni aku akan masukkan voiceover aku, so korang tak rasa macam krik-krik sangat kan. So ni first time, harap-harap enjoy lah noh. So, sekarang pukul 3.30 pagi. So get ready with us. Let's go. Sabu nanti. Okay, untuk trip kali ni Anis pergi Indonesia. Untuk first time nya kita orang naik Grab je lah pergi airport. So sampai sana kita orang berkumpul dulu sebab Anis pergi bawah trip lah. Kalau nak tahu Anis pergi bawah TWK punya travel agency. And then sampai sana kita orang dah tak tahu nak buat apa. Sampai pukul 7 baru nak masuk sebab tiket kita orang pukul 8. Sambil-sambil tu kita orang buatlah trend apa patut kan. Tengok. Aku dah record. Kena goyang-goyang sikit pun. Tak apa-apa betul. Nak buat trend pun macam ni lah. Tengok main tahan rasa malu semata-mata. Dah. Kena goyang-goyang sikit lah. Apa ingat aku tak malu ke? Aku malu ke? Tapi sanggup demi trend aku buat effort tau nak buat titik. Ingat senang. Lepas tu kami ni matilah view. Apa senang. Tengoklah cantik oh. So kita orang dah masuk. Tunggu flight pukul 8. Masa ni kami rasa macam perak sikit lah. Orang Kedah kata perak, orang lain kata jakun lah sikit tengok pemandangan dalam airport ni. Walaupun jalan nak pergi ke sana tu rupanya jauh juga. Lepas tu dah elok masuk ni. Masuk ke sini ada pula orang belakang aku. Tak tahulah dia baca ke, dia jampi ke. Penat pula aku dengar dia. Tapi lepas tu okey dah lah, dia baca sekerat je. Lah aku rasa syok pula cerita ke hampa. Tapi tak apalah, aku sambung Masuk sini aku dengan Aina berpisah lah sikit walaupun seat depan je. Sebab kami punya persahabatan ni tak cukup kuat untuk bayar berapa ringgit. So dia berpisah lah ke belakang tu. Aku pula teruskan lah dengan estetik aku. Kebetulan pula rezeki aku kuat, aku dapat tepi tingkap. Plan aku sebenarnya dalam flight aku nak tidur. Tapi flight ni tak sampai pun 30 minit. Tiba-tiba sampai dah Kuala Lumpur International Airport. Hampa tak tahu waktu ni rasa syok tu, rasa raya, rasa macam orang travel overseas. Malaysia. Let's go. Time ni paling seronok lah kan, baru sampai. Tapi orang kata jangan nak seronok sangat, nanti tak nak sakit. Kita tengok apa jadi. Tengok. Aina tak lepas. Aina tak keluar. Ayo. Dah sampai. Aina. Tadi Aina ada problem sikit tau. Tapi tak sampai buku lah. Kat nombor password tu kita kena isi yang soal Indonesia tu. Lepas tu Aina tersilap isi nombor password dia. Nombor 5 belakang tu dia tulis 6. So tadi dia tak lepas, dia yang paling last. Semua pakai tunggu dia. My experience. My fault. Okay. Tapi sekarang kita berperlu, kita nak relax je. Okay. Sambung sekejap lagi. Apa kena faham, Aina ni first time. So macam-macam kemungkinan akan jadi. So tak apa, kita maafkan, kita enjoy the trip. Dalam van ni bagus lah. Pak supir ni dia terang lah apa kita akan buat, apa kita akan pergi mana dulu. And then perjalanan ni agak jauh lah sebab kita akan terus pergi cari makan. Tapi ambil masa sikit lah 2 jam. Tengoklah Aina tidur lah sebab dia tak tidur langsung semalam. Untuk aku tidur juga 3 jam lepas balik kerja tu kan. Semalam aku kerja by the way. Hai, sekarang kita orang singgah Indomaret. Kita tengok nak beli apa. Tu jajan sebab kita orang nak pergi nak ke Danau Toba. Sebelum tu kita orang nak pergi makan tapi dah lagi 2 jam. So kita tengok nak beli apa.
Boleh buat Aina. Ya, air beli jajan betul kot. Oh, maksudnya laku tu. Orang cakap setiap pembelian kena buat review. So abang layan je lah aku tengah buat food review. Walaupun air yang aku beli ni sebenarnya ada je jual kat Malaysia. Sebab ada je kawan aku pernah minum. Tapi aku lupa. Masuk Indon kan tu jadi bangang. Semua rasa semua tak pernah beli. Padahal ada je kan. Tengoklah struggle tu nak buka. Tapi tak apalah, boleh dah. Ni pun satu kebanggangan aku. Aku minum air tulis teh botol. Tapi aku dalam kepala otak fikir air rasa lain. Dah terang-terang tulis teh kat situ. Lepas tu, what do you expect bro? Rasa teh lah. So aku try lah air Aina. Air dia lagi sedap pada aku lah. Lepas tu Aina explain dekat aku air ni ada je jual dekat Bumbu Baba dekat Malaysia tu. Sedap tau. So kami ni dekat kedai kacang. Nama kedai ni apa? Kacang ni nama Teng Teng Ting Ting Pong Pong. Kedai pati. So kita akan try test tu. Kita tak nak beli makan. Ini semua boleh? Ya. Bang aja kacang. Boleh? Saya masukkan ya. Ini beras, kacang, ulut. Enak. Kita orang beli kacang. Kita ambil makan. Asalnya tak nak beli, tapi kita beli. Kita orang suka makan. Makan nasi padang. Aina. Makan nasi padang. Aduh. Nasi padang. Cukup ke nasi ni boleh tambah lagi? Cukup ke? Nak tambah lagi? Waktu ni aku baru bangkit tidur, bangun-bangun nampak hijau di tepi. Rasa macam duduk Cameron waktu ni. Hampa jangan ingat duduk Cameron je ada, dekat Indonesia pun ada tau. So kami pun turun lah kat sini, ambil gambar. Waktu ni nampak lah muka bangun tidur masing-masing tu kan. Tahu kemahalan ni. Kita lagi teh ambil gambar. Jadi pun berhenti kan. Aku terjaga tadi. Lepas tu aku tengok, wah lawa. Lepas aku tak tidur dah. Padahal ngantuk. Estetik tu. Acah-acah estetik is so me. Nampak tak? Lawa walaupun dekat Malaysia pun ada, tapi vibe dia lain sebab kita dekat Indonesia. Lepas tu aku ajak lah Aina jalan-jalan sambil dia ada record aku tu kan. Dia lah tripod aku sepanjang pergi Indonesia ni. Lepas tu aku macam rasa nak lari sikit. Tapi salah, ada depan pula. Okay, lepas tu
Okey, memandang kita dekat ladang teh Indonesia, apa kata kita lari. Run. Okey, kita dah sampai dekat Cannibal Cafe. Cannibal nama dia. Okey, lepas tu dekat sini ada, aku nak lalu tak boleh. Okey, lepas tu kat sini aku dengar mereka tengah tanya harga nak masuk ke kelas itulah rantan 4 tu. Yang bagusnya depa ni tak bagi kami ambil gambar kat dalam tu. Tak bagi masuk lah cerita dia. Sebab depa kata macam agak pricey lah nak masuk. Bagi depa tak baloi lah masuk. So depa recommend tak payah masuk. So lega lah, selamat sikit duit kami kan. Sampai ke sini comelnya tempat ni kan. Bukan Aina yang comel lah, tempat duduk ni yang comel. So dengan angin sejuk kat sini, sangat sejuk weh. Memang rasa macam Cameron. Masa ni aku dengan Aina rasa bersyukur sangat sebab kami pakai baju tebal sikit pada orang lain. Rasa outfit ni sangat kena lah, hari yang mantap lah. So orang yang tak tahan sejuk memang kena pakai baju tebal sikit. Buat tu lagi sejuk kan? Buat tu lagi sejuk kan? Bawah dia sejuk. Review tak menyelerakan. Tak boleh jadi food review. Makan tak menyelerakan. Kami sekarang dekat apa ni? Nama dia? Tak tahu tapi dekat dengan So, sebelum kita orang seberang lagi ke kita orang punya tempat pendapat, kita orang singgah sini santai dulu sebab kita orang punya tiket ferry tu pukul 6 semasa ke? Kau tu dah tu lah yang Danau Toba tu kan? itu dah Toba. Tapi yang film yang kita nak nginap nanti Semasa sama apa? Siapa pun boleh lah. Kenapa apa? Kau berubah? Kenapa apa? Kita di Indo kita sama. Macam aku dasar. You dah sejuk weh kat sini. Sampai kami pakai baju ni. Nampak lah aku sitting. Tapi sebenarnya aku saja buat style. Macam estetik. Kau berpisah. Hidup bermaruah, bangsanya megah berusaha mencecah sejarah, menyentuh jutaan manusia. Sememangnya akan ada halangan, harunginya agar harapan. Hidup bermaruah, bangsanya megah berusaha mencecah sejarah, menyentuh jutaan manusia. Sememangnya akan Aina, report. So sekarang kita tengah tunggu nak naik ferry nak ke Danau Toba lah kan, Pulau Danau. So dia bagi masa kita santai ambil gambar, ambil layan view. Nak daftar. Dia nak daftar nama semua. So sekejap lagi kita naik. So jom kita santai dulu. Okay, ni apa yang bestnya kalau kita pergi bawah travel agency, sebab kita tak payah buat apa. Kita duduk relax, tiket-tiket semua mereka yang buatkan. So ni kita tunggu nak masuk ferry je.
Ni ferry macam kat ferry Pulau Pinang lah. Kita boleh masuk kereta dan tu. Lepas tu kita jalan sendiri lah masuk. Ni aku terkejut ada orang mandi bawah tu. Aku terkejut juga dengan makcik tu lalu. So hampa naik tangga lah sikit, naik atas ferry atas ni. Lepas tu dalam ni hampa boleh duduk tepi-tepi ni layan view. Yang syoknya dalam tu ada kedai kecil. Makcik ni ada kat sini juga. Tengok lawa kan view waktu ni. Walaupun aku geram lah juga orang asyik lalu kan. Aku nak ambil video dengan makcik yang pakai baju putih tadi duduk sebelah tu. Dia makan ruang tak. Aku dengan Aina duduk. Tengok tu nampak hujung bucu dia dalam video ni. Padahal dia boleh encak sikit tau sebab ada ruang lagi tepi dia tu. Nak juga di situ. Sabar je lah. Memang nampak. Ya, kita nak bagi nampak kita keluar daripada JT tu. Okay. So kita tengah nak van nak pergi ke hotel ataupun tempat makan. Okay. Gelap kan? Tapi tak apa. Bateri nak habis. Okay, bye. Okay, ni adalah perhentian terakhir kami iaitu kedai makan. Kami makan dululah. Patutlah baran tadi kan sebab lapang rupanya. So kami makan dulu baru kami go check in hotel. So bila sampai hotel ni tak nampak view apa lah sebab malam kan. Dia macam sampai dah macam tu kan. Tapi tak apa, kita teruskan juga. Nampaklah semua orang pakai dah ambil. Aku pun tengah tunggu turn bag luggage aku mana. Bag lebih kurang sama kan. Sabar lah Sat. Lepas tu baru nampak view lawa dah. Ada kolam, ada apa kan. Waktu ni kami tengah tanya receptionist tu mana bilik kami. Lalah bilik kami kat tingkat 2. Kena angkat bag. Sebab dia ada, dia tolong angkat. Okay, thank you. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wah, ada tak? Ada patah. Mantap. Wow. Satu katil dia besar juga. Ya, katil satu seorang. Betul. Rebut lah. Dari luar main kunci dah ke? Good kan? Okay, tak apa. Wang besar. Wow. Tengok. Ada beranda. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Alhamdulillah dah selamat masuk bilik. Tapi yang peliknya aircon di celah situ. Macam mana dia nak terbang ke sini? Dekat pintu masuk. Kat pintu masuk. Kecil lah tu. Tak apalah. Tengok panas dah. Alhamdulillah video untuk part 1 ni aku rasa sampai sini saja. Sambung untuk next part pula. InsyaAllah akan di-post secepat mungkin. Okay, tapi dalam video next ni hampa kena tengok tau sebab banyak view, banyak tempat-tempat yang aku akan masukkan yang mana kami pergi hari kedua ni. Antaranya Bukit Cinta ni lah. Kami akan buat ala-ala Hindustan sikit kat sini. Hampa tengok pusing-pusing atas bukit tu. Hampa kalau nak tahu macam mana kami buat ni, hampa akan tengok video next week. Next week kalau post lah next week. So siapa yang belum subscribe lagi aku punya YouTube ni, boleh subscribe sekarang. Tekan like and share and comment kalau nak. Okay, so thank you for watching. Bye bye. Sayonara.